we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. It's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. It's to the one that got the magic. Respect. Oh yeah. Peranan pertama pengerusi ialah memimpin serta menguruskan perjalanan mesyuarat dan organisasi secara sistematik. Sebagai pemimpin utama, pengerusi bertanggungjawab memastikan setiap mesyuarat berlangsung secara teratur, tersusun dan mengikut agenda yang telah ditetapkan. Pengerusi perlu membuka mesyuarat, memperkenalkan agenda perbincangan, mengawal perjalanan perbincangan agar tidak menyimpang daripada objektif serta memastikan setiap ahli diberi peluang yang sama untuk mengemukakan pandangan. Dalam masa yang sama, pengerusi juga perlu mengawal masa supaya agenda dapat diselesaikan dengan berkesan tanpa berlaku pembaziran masa. Sekiranya wujud perbezaan pendapat atau konflik antara ahli, pengerusi hendaklah bertindak sebagai pendamai dengan mengamalkan sikap adil, rasional dan profesional supaya keputusan yang dicapai merupakan hasil persetujuan bersama. Kepimpinan yang sistematik ini bukan sahaja menjadikan mesyuarat lebih berkesan, malah dapat meningkatkan kepercayaan serta kerjasama dalam kalangan ahli jawatan kuasa. Peranan kedua ialah merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan sesuatu program atau aktiviti. Sebelum program dilaksanakan, pengerusi perlu menetapkan objektif yang jelas, membentuk jawatan kuasa, mengagihkan tugasan, mengikut kebolehan dan kepakaran ahli serta memastikan setiap ahli memahami peranan masing-masing. Semasa program langsung pula, pengerusi bertanggungjawab memantau perkembangan setiap unit, mengenal pasti sebarang masalah yang timbul serta mengambil tindakan segera bagi memastikan perjalanan program tidak terjejas. Selepas program selesai, pengerusi perlu mengadakan sesi penilaian untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti program dan pada masa akan datang. Pengerusi memainkan peranan yang sangat penting kerana beliau merupakan individu yang bertanggungjawab memastikan program dapat dilaksanakan dengan teratur, lancar dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Peranan pertama ialah membuat keputusan. Pengerusi perlu membuat keputusan yang tepat dan adil sekiranya timbul sebarang masalah atau perubahan sepanjang proses perancangan dan pelaksanaan program. Keputusan yang dibuat hendaklah mengambil kira pandangan ahli jawatankuasa serta kepentingan semua pihak yang terlibat. Peranan kedua ialah membahagikan tugas kepada ahli jawatankuasa. Pengerusi perlu memastikan setiap ahli diberikan tanggungjawab yang sesuai dengan peranan masing-masing. Pembagian tugas yang jelas dapat mengelakkan pertindihan kerja dan memastikan setiap aktiviti dilaksanakan dengan lebih sistematik. Peranan keempat ialah menjadi penghubung antara jawatankuasa dengan pihak luar. Pengerusi bertanggungjawab berkomunikasi dengan pihak pengurusan, penaja, agensi luar atau individu yang terlibat bagi memastikan segala urusan berkaitan program berjalan dengan lancar dan mendapat kerjasama yang baik. Peranan kelima ialah memastikan kebajikan dan keselamatan peserta serta ahli jawatankuasa sentiasa terjaga. Pengerusi perlu memastikan semua aspek keselamatan diberi perhatian termasuk penyediaan peralatan yang selamat, kit pertolongan cemas dan pelan tindakan kecemasan. Selain itu, kebajikan peserta seperti makanan, minuman, kemudahan asas juga perlu dipastikan mencukupi. Pada video kali ini, saya akan membentangkan tentang tugas pengerusi sebelum menjalankan program sukan dan sebelum rekreasi. Sesuatu program sukan dan rekreasi dilaksanakan, pengerusi memikul pelbagai tanggungjawab penting bagi memastikan segala persediaan berada pada tahap yang terbaik. Tugas pertama pengerusi ialah membuat keputusan secara bijaksana dan menyelesaikan setiap isu yang timbul sepanjang proses persediaan program. Sebelum program dijalankan, pelbagai cabaran mungkin berlaku sebagai kekurangan
Sebagai contoh, peruntukan kewangan, pertindihan jadual, pergunaan lokasi, kekurangan tenaga kerja atau perubahan keadaan cuaca bagi aktiviti luar. Dalam situasi ini, pengurusi perlu bertindak sebagai individu yang membuat keputusan secara rasional berdasarkan perbincangan bersama ahli jawatan kuasa. Yang diambil hendaklah mempertimbangkan faktor keselamatan, kemampuan kewangan, keperluan peserta dan objektif program. Selain itu, pengerusi juga perlu bertindak pantas mencari alternatif sekiranya berlaku masalah yang tidak dijangka. Sebagai contoh, sekiranya lokasi yang tidak dapat digunakan, pengerusi perlu segera mengenal pasti lokasi gantian agar persiapan program tidak terkendala. Keupayaan membuat keputusan yang tepat membolehkan perjalanan program diteruskan dengan lancar serta mengurangkan risiko berlakunya kelewatan atau kegagalan mencapai objektif. Tugas kedua ialah membina kerjasama serta memastikan semua ahli jawatan kuasa bersedia melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Pengerusi perlu mewujudkan komunikasi yang jelas, terbuka dan berkesan dengan setiap ahli melalui mesyuarat sesi perbincangan atau platform komunikasi yang sesuai. Di samping menyampaikan maklumat, pengerusi juga perlu memastikan setiap ahli benar-benar memahami skop tugas, tarikh pelaksanaan dan sasaran yang perlu dicapai. Sekiranya terdapat ahli yang menghadapi kesukaran, pengerusi hendaklah memberikan bimbingan, dorongan dan bantuan supaya tugasan dapat diselesaikan dengan baik. Sikap saling menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab perlu diterapkan sejak peringkat awal persediaan kerana kejayaan sesebuah program tidak bergantung kepada seorang individu sahaja, tetapi merupakan hasil usaha kolektif seluruh jawatan kuasa. Semasa program dijalankan, perkara yang paling penting ialah memastikan semua aktiviti berjalan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Setiap ahli jawatan kuasa perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan penuh komitmen agar perjalanan program berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Selain itu, pendaftaran peserta perlu diuruskan dengan sistematik bagi memastikan kehadiran peserta direkodkan dengan tepat. Peserta juga perlu diberikan taklimat ringkas mengenai jadual program, peraturan aktiviti serta langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dimulakan. Taklimat ini penting supaya semua peserta memahami perjalanan program dan dapat mengelakkan sebarang kekeliruan. Sepanjang program berlangsung, pihak urus setia perlu sentiasa memantau perjalanan setiap aktiviti. Sekiranya berlaku kelewatan atau masalah yang tidak dijangka, tindakan segera perlu diambil supaya aktiviti seterusnya tidak terjejas. Kerjasama antara ahli jawatan kuasa amat penting bagi memastikan segala urusan dapat diselesaikan dengan cepat dan berkesan. Di samping itu, kebajikan peserta juga perlu diberi perhatian. Pihak penganjur hendaklah memastikan peserta memperoleh makanan dan minuman yang mencukupi, mempunyai tempat berehat yang selesa serta menerima bantuan segera sekiranya mengalami kecederaan atau masalah kesihatan. Akhir sekali, dokumentasi program juga perlu dilakukan sepanjang aktiviti berlangsung. Gambar dan video yang diambil bukan sahaja menjadi bukti pelaksanaan program, malah boleh digunakan sebagai bahan laporan, promosi serta rujukan untuk penganjuran program pada masa akan datang. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai persiapan program selepas program sukan dan rekreasi dijalankan. Ramai yang menganggap sesuatu program telah selesai apabila aktiviti berakhir. Namun, sebenarnya terdapat beberapa perkara penting yang perlu dilakukan bagi memastikan program tersebut benar-benar berjaya dan memberi impak yang positif. Langkah pertama ialah membuat penilaian program. Pihak penganjur perlu mendapatkan maklum balas daripada para peserta melalui borang soal selidik atau sesi perbincangan ringkas. Maklum balas ini penting untuk mengetahui tahap kepuasan peserta terhadap aktiviti yang dijalankan, keberkesanan pengurusan program, kemudahan yang disediakan serta aspek keselamatan sepanjang program berlangsung. Penilaian ini juga membantu pihak penganjur mengenal pasti sama ada objektif program telah berjaya dicapai. Seterusnya, jawatan kuasa perlu menyediakan laporan program yang lengkap. Laporan ini mengandungi maklumat seperti perjalanan program, bilangan peserta yang terlibat, aktiviti yang telah dijalankan, dokumentasi bergambar serta rumusan keseluruhan program. Selain itu, laporan juga perlu menyatakan kekuatan program, kelemahan yang dikenal pasti dan cadangan penambahbaikan bagi pelaksanaan program pada masa hadapan.
Dari segi kewangan pula, semua resit yang rekod perbelanjaan perlu disemak bagi memastikan penggunaan bajet adalah telus dan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Jika terdapat baki peruntukan, ia perlu diuruskan mengikut prosedur organisasi. Selepas itu, penghargaan perlu diberikan kepada semua pihak yang telah menjayakan program seperti peserta, ahli jawatankuasa, sukarelawan, penaja dan pihak yang memberikan kerjasama. Penghargaan boleh diberikan dalam bentuk sijil, cenderamata atau ucapan terima kasih sebagai tanda menghargai sumbangan mereka. Akhir sekali, pihak penganjur perlu mengadakan sesi refleksi bagi membincangkan perkara yang berjalan dengan baik serta masalah yang timbul sepanjang program. Cadangan penambahbaikan yang diperoleh boleh dijadikan panduan untuk menghasilkan program yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang kepentingan dan sumbangan program sukan bola sepak kepada individu dan masyarakat. Menurut Nelson Mandela, sukan mempunyai kuasa untuk mengubah dunia. Sukan mampu memberikan inspirasi, menyatukan manusia dan mewujudkan harapan. Ungkapan ini membuktikan bahawa sukan bukan sekadar aktiviti riadah atau pertandingan, malah merupakan wahana yang berupaya membentuk sasiah, memperkukuhkan perpaduan dan menyumbang kepada pembangunan negara. Di Malaysia, kepentingan sukan turut ditekankan melalui Dasar Sukan Negara yang menjadikan sukan sebagai medium untuk melahirkan masyarakat yang sihat, bersatu padu dan berkualiti. Kepentingan pertama ialah program bola sepak menyumbang kepada pembangunan individu secara holistik. Penyertaan dalam program bola sepak bukan sahaja meningkatkan kecergasan fizikal melalui latihan yang melibatkan daya tahan, kardiovaskular, kekuatan otot, koordinasi badan dan ketangkasan pergerakan, malah memberikan impak yang besar terhadap perkembangan mental, emosi dan sasiah peserta. Nilai-nilai ini amat penting kerana dapat membentuk individu yang berdaya tahan, berintegriti, berkeyakinan tinggi dan mampu bekerjasama dalam satu pasukan. Hal ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan usaha melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kepentingan kedua ialah program bola sepak menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang bersatu padu, sihat dan sejahtera. Program ini menghimpunkan individu daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang dalam satu platform yang sama. Melalui semangat kesukanan, komunikasi yang berkesan dan kerjasama dalam pasukan, hubungan silaturahim dapat diperkukuh sekaligus memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, program bola sepak turut menggalakkan pelibatan komuniti sebagai pemain, jurulatih, sukarelawan, pengadil mahupun penyokong. Dari sudut ekonomi pula, program bola sepak berpotensi menjana pendapatan kepada masyarakat setempat melalui penyediaan makanan, jualan barangan sukan, penyewaan, kemudahan serta peluang pekerjaan sementara semasa penganjuran kejohanan. Hal ini bertepatan dengan kata-kata legenda bola sepak dunia, Pele, yang menyatakan bahawa kejayaan bukan sesuatu kebetulan. Ia lahir daripada kerja keras, disiplin, pembelajaran, pengorbanan dan kasih terhadap apa yang telah Seterusnya, dilakukan. saya akan menghuraikan mengenai isu atau keperluan semasa yang berkaitan dengan gaya hidup aktif dan kesejahteraan sosial. Pada masa kini, masyarakat semakin terdedah kepada gaya hidup sedentari iaitu gaya hidup yang kurang melakukan aktiviti fizikal. Kebanyakan individu menghabiskan masa yang lama duduk sama ada untuk belajar, bekerja atau menggunakan telefon pintar dan komputer. Keadaan ini menyebabkan tahap kecerdasan fizikal semakin menurun dan meningkatkan risiko penyakit seperti obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi serta penyakit jantung. Selain itu, isu kesihatan mental juga semakin membimbangkan. Tekanan akibat pembelajaran, pekerjaan dan cabaran kehidupan boleh menyebabkan seseorang mengalami stres, kebimbangan dan keletihan emosi. Aktiviti sukan dan rekreasi merupakan salah satu cara yang berkesan untuk mengurangkan tekanan kerana aktiviti fizikal dapat merangsang penghasilan hormon endorfin yang membantu seseorang berasa lebih tenang, gembira dan positif.
Di samping itu, penggunaan teknologi yang semakin meluas turut menyebabkan interaksi sosial secara bersemuka semakin berkurangan. Ramai individu lebih gemar berkomunikasi melalui media sosial berbanding berinteraksi secara langsung. Oleh itu, program sukan dan rekreasi dapat menjadi platform untuk mengeratkan hubungan antara peserta melalui aktiviti berkumpulan yang memerlukan kerjasama, komunikasi dan semangat berpasukan. Seterusnya, peningkatan penyakit tidak berjangkit atau non-communicable disease (NCD) seperti diabetes, hipertensi dan obesiti menunjukkan bahawa masyarakat perlu mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Program sukan dan rekreasi dapat menggalakkan masyarakat melakukan aktiviti fizikal secara berkala sekaligus membantu meningkatkan tahap kecerdasan dan kecergasan kesihatan. Kesimpulannya, program sukan dan rekreasi bukan sahaja memenuhi keperluan masyarakat untuk kekal aktif, malah turut menyumbang kepada kesejahteraan fizikal, mental dan sosial. Oleh itu, program seperti ini perlu diperbanyakkan agar budaya hidup sihat dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat. Pada video kali ini, saya akan membentangkan tentang konsep, jenis dan matlamat aktiviti sukan bola sepak. Konsep aktiviti sukan bola sepak merujuk kepada suatu permainan berpasukan yang dimainkan oleh dua pasukan dengan setiap ahli pasukan dianggotai oleh 11 orang pemain termasuk seorang penjaga gol. Matlamat asas permainan ini adalah untuk menjaringkan gol melebihi pihak lawan dalam tempoh permainan yang telah ditetapkan mengikut garis undang-undang yang telah digariskan. Walau bagaimanapun, dari perspektif pendidikan dan pembangunan insan, konsep bola sepak jauh lebih luas daripada pertandingan semata-mata. Bola sepak merupakan medium pembelajaran yang mengintegrasikan pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelek melalui penguasaan kemahiran teknikal dan pemikiran strategi. Oleh itu, bola sepak memainkan peranan penting dalam melahirkan individu yang bukan sahaja cergas dari segi fizikal, malah mempunyai sasiah yang unggul, daya tahan yang tinggi, keupayaan untuk membuat keputusan secara rasional dalam pelbagai situasi. Dari segi jenis aktiviti, sukan bola sepak boleh dilaksanakan dalam pelbagai bentuk mengikut objektif penganjur. Antaranya ialah kejohanan atau pertandingan bola sepak yang dijalankan secara liga, kalah mati atau liga berkumpulan bagi mencungkil bakat baharu serta meningkatkan prestasi pemain. Selain itu, terdapat latihan kemahiran dan pembangunan pemain yang memberi penekanan terhadap penguasaan teknik asas seperti hantaran, kawalan bola, gelecek, rembatan, tandukan atau taktikal permainan. Aktiviti bola sepak juga boleh dianjurkan dalam bentuk rekreasi seperti perlawanan persahabatan atau permainan santai yang bertujuan untuk menggalakkan penyertaan masyarakat, meningkatkan kecergasan fizikal dan mengeratkan hubungan sosial. Matlamat utama aktiviti sukan bola sepak adalah untuk melahirkan individu yang sihat, cergas, berdisiplin dan memiliki sasiah yang terpuji. Melalui pelibatan aktif dalam aktiviti ini, peserta dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal, membina keyakinan diri, mengasah kemahiran kepimpinan serta memupuk nilai amanah, toleransi dan semangat bekerjasama. Pada masa yang sama, program bola sepak menjadi medium yang berkesan untuk memperkukuhkan perpaduan masyarakat kerana menghimpunkan individu daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang dalam satu pasukan yang berkongsi matlamat yang sama. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan dasar sukan negara, aktiviti bola sepak turut menyokong usaha melahirkan model insan yang seimbang, berdaya saing, berintegriti dan mampu memberikan sumbangan positif kepada pembangunan masyarakat serta kemajuan negara. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kandungan program sukan dan rekreasi. Kandungan program merupakan perancangan yang menjelaskan bagaimana sesuatu program akan dilaksanakan. Perkara pertama yang perlu diberi perhatian ialah jadual program. Jadual yang teratur membantu memastikan setiap aktiviti dijalankan mengikut masa yang ditetapkan. Contohnya, program boleh dimulakan dengan pendaftaran peserta, diikuti senam aerobik sebagai aktiviti pemanasan badan, kemudian diteruskan dengan ucapan perasmian, aktiviti sukaneka atau eksplorasi berkumpulan, rehat dan diakhiri dengan penyampaian hadiah serta majlis penutup.
Seterusnya ialah pemilihan lokasi. Lokasi yang dipilih mestilah selamat, mudah diakses dan mempunyai kemudahan asas seperti tandas, tempat letak kenderaan serta ruang yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti. Pemilihan lokasi yang sesuai dapat memastikan keselesaan dan keselamatan semua peserta sepanjang program berlangsung. Selain itu, peserta sasaran juga perlu dikenal pasti lebih awal. Program boleh melibatkan murid sekolah, pelajar institusi pengajian tinggi, guru, belia atau masyarakat setempat bergantung kepada objektif yang ingin dicapai. Penetapan peserta sasaran memudahkan pihak penganjur menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan umur dan kemampuan peserta. Dari aspek kewangan, penyediaan bajet asas amat penting bagi memastikan setiap perbelanjaan dapat diuruskan dengan baik. Antara perbelanjaan yang perlu dirancang termasuk makanan dan minuman, hadiah, banner, peralatan sukan, kit pertolongan cemas serta keperluan logistik yang lain. Perancangan bajet yang sistematik dapat mengelakkan pembaziran dan memastikan program berjalan lancar. Akhir sekali ialah strategi penlibatan peserta. Antara strategi yang boleh digunakan ialah mempromosikan program melalui media sosial, poster dan hebahan rasmi. Selain itu, penyediaan sijil penyertaan, hadiah menarik dan aktiviti yang menyeronokkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyertai program. Pelibatan yang tinggi daripada peserta akan menjadikan program lebih meriah dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Program Sukan dan Rekreasi merupakan satu program yang dirancang untuk menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti fizikal secara sihat, menyeronokkan dan selamat. Program seperti ini melibatkan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan tahap kecergasan fizikal, mengeratkan hubungan sosial serta membentuk nilai-nilai positif seperti kerjasama, disiplin, semangat kesukanan dan kepimpinan. Rasional pelaksanaan program ini adalah untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif bagi meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental. Pada masa kini, ramai individu kurang melakukan aktiviti fizikal kerana lebih banyak menghabiskan masa dengan penggunaan teknologi seperti telefon pintar dan komputer. Keadaan ini boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan jika tidak dikawal. Program ini turut menjadi platform untuk mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan peserta tanpa mengira umur, bangsa dan latar belakang. Melalui aktiviti berkumpulan, peserta dapat bekerjasama, saling menghormati dan membantu antara satu sama lain dalam mencapai sesuatu matlamat. Di samping itu, program sukan dan rekreasi juga mampu membentuk masyarakat yang lebih sihat, aktif dan produktif. Oleh itu, pelaksanaan program ini perlu diteruskan secara berterusan bagi menyokong usaha kerajaan dalam membudayakan amalan hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, saya akan menerangkan mengenai pengurusan risiko dalam aktiviti sukan dan rekreasi. Pengurusan risiko merupakan aspek yang sangat penting bagi memastikan keselamatan semua peserta sepanjang program berlangsung. Sebelum program dimulakan, pihak penganjur perlu membuat pemeriksaan terhadap lokasi bagi memastikan kawasan aktiviti berada dalam keadaan selamat, bebas daripada sebarang bahaya dan sesuai digunakan. Jika terdapat kawasan yang licin, berlubang atau berisiko, tindakan perlu diambil terlebih dahulu bagi mengelakkan kemalangan. Selain itu, semua peralatan sukan hendaklah diperiksa sebelum digunakan. Peralatan yang rosak atau tidak selamat perlu diganti bagi mengurangkan risiko kecederaan kepada peserta. Sebelum aktiviti bermula, peserta juga perlu diberikan taklimat keselamatan. Taklimat ini merangkumi peraturan permainan, cara menggunakan peralatan dengan betul serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan. Dengan adanya taklimat yang jelas, peserta akan lebih memahami langkah keselamatan yang perlu dipatuhi. Di samping itu, pihak penganjur perlu menyediakan kit pertolongan cemas dan memastikan terdapat individu yang mempunyai pengetahuan asas mengenai bantuan kecemasan. Sekiranya berlaku kecederaan, bantuan awal dapat diberikan dengan segera sementara menunggu bantuan perubatan jika diperlukan. Bagi aktiviti luar, keadaan cuaca juga perlu dipantau dari semasa ke semasa. Jika berlaku hujan lebat, ribut atau cuaca yang boleh membahayakan peserta, aktiviti perlu ditangguhkan atau dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat. Akhir sekali, pihak penganjur perlu menyediakan pelan tindakan kecemasan yang jelas. Semua ahli jawatankuasa perlu mengetahui peranan masing-masing sekiranya berlaku kemalangan, kehilangan peserta atau sebarang kecemasan lain. Perancangan yang rapi bukan sahaja dapat mengurangkan risiko kemalangan, malah mampu memastikan program sukan dan rekreasi berjalan dengan lancar, selamat dan mencapai objektif yang telah ditetapkan.
Menurut pakar pengurusan Peter Drucker pernah menyatakan bahawa perancangan yang baik bukan menghapuskan risiko tetapi mengurangkan kesannya. Ungkapan ini menjelaskan bahawa setiap program sukan sememangnya mempunyai risiko. Namun, risiko tersebut dapat diminimumkan melalui pengurusan yang sistematik, teliti dan berkesan. Dalam konteks program sukan dan rekreasi, bola sepak, pengurusan risiko amat penting bagi menjamin keselamatan peserta, kelancaran program serta kejayaan penganjurannya. Aspek pertama ialah mengenal pasti dan mencegah risiko sebelum program dilaksanakan. Sebelum aktiviti bermula, pihak penganjur perlu menjalankan penilaian risiko terhadap keseluruhan program. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah keadaan padang yang mestilah rata, tidak berlubang dan bebas daripada objek tajam yang boleh menyebabkan kecederaan. Selain itu, semua peralatan seperti bola, tiang, jaring dan kon latihan hendaklah diperiksa bagi memastikan berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. Penganjur juga perlu meneliti ramalan cuaca kerana hujan lebat, ribut petir atau cuaca yang terlalu panas boleh meningkatkan risiko kemalangan dan menjejaskan kesihatan pemain. Di samping itu, pemain digalakkan menjalani pemanasan badan sebelum bermain serta memakai peralatan keselamatan yang sesuai seperti pelindung tulang belakang, kasut bola yang bersesuaian dan pakaian sukan yang selesa. Langkah-langkah pencegahan ini penting kerana kebanyakan kecederaan dalam bola sepak seperti terseluh, kekejangan otot dan kecederaan ligamen boleh dikurangkan melalui persediaan yang rapi. Aspek kedua ialah pengurusan kecemasan dan tindakan segera sekiranya berlaku sebarang aksiden. Walaupun pelbagai langkah pencegahan telah diambil, risiko kemalangan masih boleh berlaku. Oleh itu, pihak penganjur perlu menyediakan pelan tindakan kecemasan yang jelas sebelum program dimulakan. Kit pertolongan cemas hendaklah disediakan di lokasi program dan sekurang-kurangnya seorang pegawai dan ahli jawatan kuasa perlu mempunyai pengetahuan asas dalam pertolongan cemas. Sekiranya berlaku kecederaan serius seperti patah tulang, hentakan di kepala atau pingsan, tindakan segera hendaklah diambil dengan menghentikan permainan dan memberikan bantuan awal serta menghubungi pasukan perubatan atau ambulans tanpa berlengah. Selain itu, semua laluan kecemasan dan lokasi pusat rawatan berhampiran perlu dikenal pasti lebih awal bagi mempercepatkan proses menyelamat. Pengurusan kecemasan yang cekap bukan sahaja dapat mengurangkan tahap kecederaan, malah mampu menyelamatkan nyawa serta meningkatkan keyakinan peserta terhadap tahap keselamatan program. Hal ini selaras dengan prinsip bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Baiklah, sebagai kesimpulan, pengurusan risiko dalam aktiviti sukan dan rekreasi bola sepak merupakan aspek yang tidak boleh dipandang ringan. Pengenalpastian risiko, langkah pencegahan yang sistematik serta pengurusan kecemasan yang berkesan mampu mengurangkan kemungkinan berlakunya kemalangan dan memastikan objektif program dapat dicapai. Oleh itu, setiap penganjuran hendaklah mengutamakan aspek keselamatan sebagai budaya kerja dalam setiap penganjuran program sukan kerana keselamatan peserta merupakan asas kepada kejayaan sesebuah program. Strategi pelaksanaan merupakan perancangan yang disusun bagi memastikan setiap aktiviti dapat dijalankan secara sistematik, teratur dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Sebelum program berlangsung, satu jawatankuasa penganjur perlu dibentuk dan setiap ahli diberikan tugas mengikut bidang kepakaran masing-masing. Pengerusi bertanggungjawab memimpin keseluruhan program, membuat keputusan serta memastikan semua perancangan berjalan dengan lancar. Setiap usaha pula menguruskan surat menyurat, menyediakan minit mesyuarat dan menyelaras jadual program. Bendahari bertanggungjawab menguruskan peruntukan kewangan serta memastikan setiap perbelanjaan direkodkan dengan teliti. Selain itu, Biro Teknikal bertanggungjawab menyediakan serta menyusun semua peralatan yang diperlukan sepanjang program berlangsung. Biro Keselamatan pula memastikan keselamatan peserta sentiasa terjamin dengan menyediakan kawalan di kawasan aktiviti serta bersedia menghadapi sebarang kecemasan. Biro Makanan dan Kebajikan pula memastikan makanan, minuman dan keperluan peserta disediakan dengan mencukupi. Dari segi pelaksanaan, setiap aktiviti perlu dijalankan mengikut jadual yang telah dirancang. Semua ahli jawatankuasa hendaklah sentiasa berkomunikasi dan bekerjasama supaya setiap masalah dapat diselesaikan dengan segera. Pemantauan yang berterusan juga penting bagi memastikan program berjalan lancar serta mencapai matlamat yang telah ditetapkan.
Kesimpulannya, strategi pelaksanaan yang tersusun serta pembahagian tugas yang jelas mampu meningkatkan keberkesanan pengurusan program dan memastikan semua aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik. Pengurusan risiko merupakan langkah penting bagi memastikan setiap aktiviti sukan dan rekreasi dapat dijalankan dalam keadaan yang selamat. Sebelum aktiviti dimulakan, pihak penganjur perlu mengenal pasti semua risiko yang mungkin berlaku seperti kecederaan peserta, cuaca buruk, kerosakan peralatan atau situasi kecemasan yang lain. Bagi mengurangkan risiko tersebut, pemeriksaan terhadap lokasi dan semua peralatan perlu dilakukan terlebih dahulu bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Peserta juga perlu diberikan taklimat keselamatan supaya mereka memahami peraturan aktiviti serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan.